Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa lisan komen ni pun kacau. Saja dunia macam tak ada orang aja agak nonton ramai pun. Aduh, Ai biasalah san orang mau buka kedai macam ni lah. belum ni. Aduh, tak mau betul pinggang pun dah tua-tua ni. Aduh. Ayah duduk melangot macam orang tak mau betul sampai tu. Tu. Kau jangan tengok-tengok bona dia tu. Dia kurang sikit botol. Kalau lama kau tengok kan, lari tak botol dia tu. Alhamdulillah. Nasib baiklah dia ni kurang sikit. Kalau kurang banyak lama dah kat ampoi. Tapi kan macam mana pun bang kan, untung dia ada kat situ tu. Tak payah kita bayar gaji nak jaga ni. Save duit kita kan bang kan? Ni cakap-cakap ni kau tak nak makan kan? Oh dah lah minum kau makan kau. Minum. Patutlah bapa tak mampu faham. Stop. Tak ada ke Ustaz Melayu ke berita harian ke? Aduh, awak udahlah sekolah sampai tingkatan 3 je ke Jepang dulu. Sekarang ni kerajaan kita kan suruh cakap orang putih. Baca lah. Cakap orang putih, teman tahu orang putih, teman tahu. Masalahnya tu, kita nampak strip pakai. Ni nak khabar kan? Bagi teman apa ni? Sabarlah pun teman ni baru mengah lagi ni. Mikai nombor 1 jauh. Tadi cakap emak, kata tak nak. Minum. Tanya. Sabarlah. Dia dah buik dah. Ngeja kan baca. Ini. Hello. Awak tengah berlakon ni. Aduh, ada orang minta cekak pula. Kamu dari Bangla sampai ke ni? Pagi-pagi dah minta sedekah. Ambil lah. Lagi. Cepat. Dah habis. Aduh. Oh hilang. Sorry. Waalaikumsalam. Orang gila dah tak ada sakit je. Itulah. Dialognya pun pendek aja. Airnya. Ya. Airnya, Pak. Airnya. Aduh, usahlah diminta-minta. Airnya, Mas. Ya. Kalau di airnya, airnya itu pagi-pagi jumpa Haji, bagi minum ais. Ya. Milo ais yang nomor 0 tu ya? Ya, yang normal. Yang nomor 0. Iya. Aduh. Mas, makannya Mas? Aduh, kalau ya makannya jumpa Jamilah ya enggak ya makannya kenyang. Masa kan dapat kemarin nggak mau makan? Ya, makan. Pakai songkok, pakai sabut, bagi mie rebus. Ya, mie rebus ya? Ya. Bisa. Ya. Bentar ya, Mas? Ya. Mas, Mila masuk dulu ya. Iya, Bos. Ya Allah, Mas. Lemas. Mas. Rimeh Eden. Oke. Apalah. Milah ni kau cakap kau. Memang berbisa. Kau pandai lah cari pembantu lah. Memang kono botol lah. Macam bini kau juga Mak Jah tu. Iya ke? Aku tak. Bila kau dah minta? Tiba-tiba datang. Ini tak ada dalam skrip ni tahu. Tak apa. Gatal.
Aku dulu masa kerja dekat kementerian kau tahu kan, bukannya apa kamu tahu. Hei, ada satu apa tu, apa Fauziah ke apa Fauziah ke namanya. Apa Gigi ke apa tu? Fauziah betul. Ha. Ya. Hei bang, milad pujiah mana pula bang? Sobot-sobot nama pujiah ni yang saya marah ni. Hai, sakit telinga ni. Anak pujiah tu siapa PSUB kau ingat lagi? Alah, Siapa jenenge kuwi? siapa ke nama tu? Anu apa ni? Ros. Mikir dengan Tommy Rebus dulu tak ada nak makan pakai apa? Tu gerpu asli tu ada. Alah, siapa ke nama G? Aduh, PASUB kita tu. Ha, siapa? Sampai Fauziah ke apa ke namanya? Itu kalau buat hidup elok sangat tu kamu tahu. Kalau teman buat ini tu anak tinggi dah kau tahu. Ini duda sampai pencet dah. Aduh. Kau ni gatal tak hilang-hilang lah. Apa nak buat? Gitulah. Alah, si sobot nama pujiah ya. Sobot dah Sahara, kau rada, kau tak ada lah sini cemburu bona. Itu ada orang punya. Mikir ni pun satu lah. Sudu lagi tu, sudu. Pak Min, kan si Milah tu ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, dari jauh lagi nama si Milah tu disebut-sebut. Ada apa-apa ke ni? Bob, jangan main-main Bob. Milah tu dah berdaftar dengan aku. Kau jaga-jaga kau. Kau nampak tak botol ni? Aku sumbat kau dalam botol ni kan. Kau nak? Terus, tu abang Usop kada datang tu. Kau iti kau kuih tu berapa ke? Yo lah mak jawe. Besarnya piring kau bawa tu. Banyak kuih bang Usop bawa hari ni. Adalah sikit. Ini Ros. Rosa aku. Ros, tolong bawakan piring kuih. Ros kiralah sekali Mana si Mila ni pun? Mila. Ya, Mila. Iya, Kak Rus. Cek ni. Ya. Memerap aja kau di dalam bilik. Ambil pisang bunyi dia. Ambil pisang berbunyi dia. Ni cek Ya. Kari pap 20. Betul. Alah. Kuih lapis 20. Ya. Nasi lemak 20. Ya. Abang Usop tak bawa kuih apam ke hari ni? Kuih apa belum bangkit lagi lah Ros. Ros. Tutup dulu. Ros. Ya. Ros. Komen ni marah penuh ke Ros? Macam nengkin Bismillah tu. Komen dengki dengan Milah ye. Tak kuasa lah aku hari ni. Kau ni berkawan ke apa ke depan 10 bilik orang? Kita memang suka berkawan. Hai. Hai. Abang Usop nak minum air apa? Kalau ia pun janganlah urut sampai ke bawah. Geli aku. Naik motor tepi-tepi bagi kopi satu. Kopi satu. Siap. Hege orang tua dah pencen ni. Hai. Cepat sikit Air kopinya mana? Ya, Mila cuba Mila kopinya. Dia tu dah lepekak, tuli pula. Cuba kau menjerit sikit. Kopi satu. Pasal oi. Yo, kau siap. Pencen di rumah je lah. Dah diantar? Ya. Tolak. Tekan. Abang sudah dah makan ke? No. Terima kasih. Minggu depan je lah abang untuk order ya. Bob, tolong buatkan aku burger bunting specialnya satu ya. Burger bunting. Sob, kalau tak salah saya, besok ada mesyuarat. Iyalah. Tak silap aku siapa? Encik Ismail yang chair meeting tu. Berkenaan dengan apa? Tak silap aku pasal apa pembarisan sambutan. Hari belia. Hari belia betul. Eloklah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Ai berpayung ke? Pasal? Balik shopping ke LCC tadi ha. Hujan lebat kat sana. Duduk bos. Robek gila lah. Ni pasal. Mami pun ambil. Bawa shopping. datang dengan. Aduh. Turun tangga, tertimpa batu. Bagi dan apa? Fresh order dengan teh tarik satu. Oi, berpantun-pantun nak minta air pun. Allah. Pension ni bos. Apa cerita bos? Susahlah dia nak cakap sana. Dulu nak pergi mana? Driver ada. Bek kojo PA ada. Krani ada. Betul tak yang? Betul itu Nana. Habis lepas pension ni semua tak ada berasa. Dapat dah? Dah sorry. Okey. Ini kurang susu ni. Lah. Apa ni Nana? Bos. Ni teman nak tanya ni, kebetulan ni alah Malaysia ni pun satu. Kalau nak kalah pun janganlah dengan Hong Kong. Kalah ke dengan Brazil ke, dengan Korea ke, dengan Hong Kong kalah. Pasal apa bola kita ni asyik macam tu aje. Pasal apa? Pasal bola sepak tu kau. Cik tahu sangat lah. Ni, waktu dulu, waktu cik duk ikut pergi meeting pos kabinet dulu kan. Ya amat berhormat menteri. Lepak punya lah. Tekan. Oi. Mereka ni kan suruh lah kementerian ni cari formula baru nak naikkan sukan prestasi